Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Ikram bin Mashwawi, pelajar semester 1 dari Institusi Kemahiran Mara Jasin Melaka dalam jurusan Diploma Teknologi Automotif Komersial. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menerangkan tentang sistem pacuan roda kenderaan. Terdapat 3 pacuan roda kenderaan. Yang pertama adalah pacuan hadapan, iaitu front wheel drive. Yang kedua, pacuan belakang, rear wheel drive. Dan yang seterusnya, yang ketiga, pacuan 4 roda, four wheel drive. Ini merupakan enjin perdua kenari. Enjin ini diberi nama Daihatsu K3VE, iaitu enjin 1.3 liter 4-cylinder double overhead cam dengan dynamic variable valve timing atau lebih dikenali sebagai DVVT. Enjin 4 silinder ini dicipta secara inline dan diletakkan secara melintang dalam satu barisan bagi kereta perdua kenari. Jadi di sini kita boleh melihat dengan teliti enjin yang diletakkan secara melintang atau sejajar adalah front wheel drive atau lebih dikenali sebagai front wheel drive FWD, iaitu pacuan roda hadapan. Pacuan roda hadapan bermaksud kuasa dari enjin dihantar ke roda depan untuk menggerakkan kenderaan. Ini bermakna roda depan bertanggungjawab untuk menarik kenderaan ke hadapan, sementara roda belakang hanya mengikuti pergerakan. Antara komponen utama dalam sistem pacuan roda hadapan adalah yang pertama, clutch system. Fungsi clutch system ini adalah menghubungkan dan memutuskan kuasa antara enjin dan kotak gear. Yang kedua ialah gearbox atau transaxle. Fungsi gearbox pula ialah menghantar kuasa dari enjin ke roda pacuan. Seterusnya, yang ketiga adalah drive shaft. Drive shaft berfungsi untuk menghantar kuasa dari enjin dan transmisi ke roda pacuan. Yang keempat pula adalah knuckle. Knuckle berfungsi untuk menghubungkan roda dengan bahagian lain seperti absorber, lower arm, drive shaft dan sistem brake. Setakat itu sahaja klarifikasi kita tentang sistem pacuan roda kenderaan. Terima kasih. Assalamualaikum.